Ramai peminat bola kecam dengan tindakan FIFA yang nak jual 20% mesin duit mereka iaitu Piala Dunia kepada private investor dengan nilai syarikat hampir 20 bilion USD. Investor nak masuk deposit duit 4.2 bilion USD tapi disebabkan kecaman yang maha dahsyat mereka hentikan rancangan tu. So kenapa majoriti persatuan bola sepak, wartawan sukan dan juga peminat bola kecam gila tindakan ni? FIFA sendiri claim duit daripada investor ni boleh bantu pembangunan bola sepak 211 negara. Mulia sangat idea tu. Tapi ramai yang kecam disebabkan oleh cara ironinya bila private investor masuk, mereka bukannya tengok KPI untuk membantu negara-negara ni develop bola sepak. Mereka akan tengok what's the return that they are getting. So bila kita nak kira return yang investor akan dapat, kat mana keuntungan tu akan mai? Definitely keuntungan semua tu akan datang daripada tiket yang lagi mahal, cash hospitality stadium yang lagi mahal dan juga kejohanan bola yang akan makin banyak. In fact, pada tahun World Cup 2026 baru-baru ni pun dah menunjukkan harga tiket yang gila-gila. Mereka menggunakan prinsip dynamic pricing dan ada yang tiket final pun mencecah 32,000 USD macam satu harga satu biji rumah. Secara teori, walaupun investor tu sebenarnya dia pegang 20% je, tak banyak pun. Tapi yang pasti adalah 100% keuntungan yang investor perlukan tu kena ditanggung oleh 100% daripada peminat. FIFA dapat duit sekarang, investor akan untung selepas tu. Tapi peminat yang kena ikat perut untuk tengok bola. So benda tu jadi pelik. The way I see it, benda ni cuma satu method untuk menguntungkan kroni Presiden FIFA iaitu Infantino dengan kawan baik dia yang baru iaitu Donald Trump. Kalau betul mereka nak buka pegangan 20% saham, patutnya mereka buka kepada semua orang peminat bola sepak, tak payah dekat semua group of investor. Cara tu peminat boleh untung sambil nikmati Piala Dunia, sambil tu FIFA pun boleh buat duit. It's more logic daripada hang buka keuntungan ni pada eksklusif small investors sahaja.